Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Dimensi Fantasia merupakan sebuah novel fantasi hasil gerapan istimewa daripada seorang penulis bumi kenyalang yang baru mengorak langkah ke dunia penulisan novel kanak-kanak. Penulis Johari A. Julaihi ini sangat meminati penulisan bergenre seram, mistik dan berunsur jenayah. Nama saya Kisha Amanda Batrisha Puyang binti Muhammad Henry Imanjok. Saya berasa begitu teruja untuk berkongsi resensi buku hasil pena penulis bumi kenyalang yang saya kagumi ini. Novel Dimensi Fantasia ini mengandungi 80 halaman bercetak dan merupakan salah satu karya yang diterbitkan pada tahun 2023 oleh Bulan Terbit Servis. Novel ini akan membawa pembacanya ke dalam dunia yang luar biasa, di mana ilmu, keberanian dan kesetiaan diuji dalam satu pengembaraan epik. Uniknya, novel ini mengetengahkan latar tempat sebuah kawasan pendalaman yang indah, iaitu di Bario, Sarawak. Jadi, ayo kita dengarkan. Novel Dimensi Fantasia ini bertemakan keberanian dan kebijaksanaan seorang kanak-kanak yang mengembara ke dunia fantasi semasa percutiannya di kampung halaman ayahnya. Hidupnya mula berubah apabila dia tidak sengaja menemui dimensi buku ketika sedang berlegar-legar mencari isyarat telekomunikasi di sekitar rumah neneknya. Di dalam dimensi ini, dia berkenalan dengan si Ilmu, sebuah buku ajaib yang boleh bercakap dan berfikir. Mereka telah bersama-sama mengembara ke dunia pari-pari. Namun, dunia pari-pari berada dalam bahaya apabila puak sihir, hantu dan gergasi mula menyerang. Untuk menyelamatkan dunia pari-pari, benda rakan-rakannya perlu mendapatkan rusuk biaji, alat sakti purba yang mempunyai kuasa luar biasa. Perjalanan untuk mendapatkan alat sakti ini penuh dengan ujian berbahaya, teka-teki yang mencabar serta ancaman makhluk ganas. Ilmu si buku terbang, itulah yang banyak membantu Ben dalam menyelesaikan misi dan teka-teki di setiap pintu gerbang yang menguji kebijaksanaan mereka. Dari situ, Ben belajar berbagai ilmu baharu untuk menyelesaikan misi tersebut. Seterusnya, mereka berjaya menewaskan puak gergasi tersebut. Terdapat dua idea utama dalam karya Dimensi Fantasia ini yang menarik perhatian saya dan sangat sesuai dikupas. Buku Dimensi Fantasia ini menekankan kepentingan ilmu sebagai elemen utama dalam menghadapi cabaran. Watak Ben yang awalnya tidak gemar membaca dan lebih suka bermain permainan video, akhirnya menjadari bahawa ilmu adalah kunci utama dan dalam menyelesaikan masalah dan menewaskan musuh. Gambaran ini seakan-akan mencerminkan sikap masyarakat milenium yang kurang budaya membaca ilmu yang selari dengan artikel yang dituliskan oleh Khairul Anwar bin Johari yang mengatakan bahawa generasi sekarang lebih cenderung berkomunikasi di jaringan sosial, membaca gosip melalui laman web yang tidak menguntungkan. Sedangkan sudah terang lagi bersuluh bahawa faedah yang diterima daripada membaca boleh meluaskan perbendaharaan kata, memberi motivasi dan nilai tambahan kepada seseorang individu. Penggunaan gadget sepatutnya membuka ruang kepada kita untuk meneroka dengan lebih luas lagi tentang pelbagai ilmu dan bukanlah info remeh semata. Kita hendaklah mengambil iktibar untuk sentiasa menggunakan teknologi terkini dengan lebih efisien. Seterusnya, idea utama yang kedua dalam karya Dimensi Fantasia ini adalah nilai kesetiaan dan persahabatan antara Ben, ilmu dan rakan-rakan mereka. Kepercayaan antara mereka menjadi faktor utama kejayaan mereka menyelesaikan misi mencari rusuk biaji serta mengalahkan puak gergasi. Menurut pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Rozaliza Murni Abdul Rahman, kemenjadian seseorang anak muda amat berkait rapat dengan siapa yang ada di sekeliling mereka. Justru sedikit sebanyak faktor yang mempengaruhi perwatakan dan pembawaan diri seseorang adalah dengan siapa mereka bertemu dan berkawan. Sebagai penghias bicara, ilmu adalah kunci kejayaan dalam pelbagai aspek kehidupan, sama ada pendidikan, pekerjaan maupun masalah harian. Selain itu, rakan sebaya memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seseorang remaja. Dipetik daripada kata-kata dalam sepotong hadis Nabi yang bermaksud, pilihlah rakan yang betul. Sekiranya kamu bersahabat dengan seorang
penjual minyak wangi, nescaya bauan kasturinya akan terkenal kepada kamu. Tetapi ketika kamu bersahabat dengan seorang penjual besi, maka bau tengik besi juga akan terpalit kepada kamu. Demikianlah betapa pentingnya pengaruh rakan dalam kehidupan kita. Terima kasih.